Peringatan yang tewas usia pertama atau akad nak daftar boleh datang ke meja mesti ya. Ada? Boleh? Untuk user pun kami random ya. Kami random sama ada anda daripada sebelah mana pun akan masuk. Tak tentu, belum anda akan masuk. Batian panggilan terakhir untuk Isa S7cc ataupun wakil minta tolong info kat saya. Isa S7cc, sila ke meja 38. Panggilan terakhir untuk Isa daripada S7cc, sila ke meja 38. Batian minta kalau kawan-kawan panggil macam contoh di meja 38, kami tak boleh buat apa. Jangan dipanggil baru nak cakap on the way, macam susah. Kami tak boleh nak tolong sebab kami faham kalau ada masalah, tapi beritahu awal. Okey, perlawanan seterusnya pusingan pertama di meja 4. Ariel daripada Amatos akan bertemu Rainbow JKR MMCC 95. Ariel daripada Amatos akan bertemu Rainbow daripada JKR di meja MMCC 95, meja 4. Perlawanan seterusnya di meja 21. Meja 21, Mr. A Tok Panjang Anak Tani akan bertemu Syabil Red Eagle, meja 21. Mr. A Tok Panjang Anak Tani akan bertemu Syabil Red Eagle, meja 21. Okey, panggilan terakhir untuk Wan Seliza daripada Aspirasi. Sila ke meja 49. Panggilan terakhir untuk Wan Seliza.
daripada pasukan aspirasi ke meja 49. Panggilan terakhir. Panggilan terakhir untuk Zamri KTM Batu Gajah, sila meja ke meja 63. Zamri daripada KTM Batu Gajah, sila ke meja 63. Pertandingan mesra yang kalah first round atau loser pool nak atau watak nak main loser pool, sila daftar di meja roster. Anda tak daftar, kita anggap anda tak nak main. Okey, perlawanan seterusnya pusingan pertama. Remy daripada Majah Sisi akan bertemu Apis Pimai Sarawak meja 18. Remy daripada Majah Sisi akan bertemu Apis Pimai Sarawak meja 18. Perlawanan seterusnya di meja 2, Mirul BTR Sisi akan bertemu Aiman Irfan daripada Solo Warrior. Mirul daripada BTR Sisi akan bertemu Aiman Irfan daripada Solo Warrior meja 2. Peringatan mesra yang kalah watak atau pusingan pertama nak main loser pool, sila daftar di meja roster. Jika anda tak daftar, kami anggap anda tak nak bermain. Daftar loser pool percuma.
Okey, perlawanan seterusnya meja 34 Naim daripada PDTMU Red Eagle akan bertemu Bayin daripada Amatos. Meja 34 Naim daripada PDTMU Red Eagle akan bertemu Bayin daripada Amatos. Meja 34. Perlawanan seterusnya Faiz MCCJB akan bertemu Muiz Red Eagle. Meja 38. Faiz daripada MCCJB akan bertemu saudara Muiz daripada Red Eagle. Meja 38. Perlawanan seterusnya pusingan pertama Nizam MMCC 95 akan bertemu Aziz Taha daripada KK OHA Kuching Sarawak. Meja 11. Nizam daripada MMCC 95 akan bertemu Aziz Taha daripada Kelab Kerang OHA Kuching. Meja 11. Perlawanan seterusnya Amin Red Eagle akan bertemu Farul daripada Datuk Zul Wisma. Meja 22. Amin daripada Red Eagle akan bertemu Fairul daripada Datuk Zul Wisma. Meja 22. Perlawanan seterusnya pusingan pertama Ijam Bos Dan Sisi akan bertemu Akram Bata Merah. Meja 29. Ijam daripada Bos Dan Sisi akan bertemu Akram daripada Bata Merah. Meja 29. Perlawanan seterusnya Marzuki daripada KK OHA Kuching akan bertemu Lan TJ daripada TJ Sisi Haji Ali. Meja 15. Marzuki daripada KK OHA Kuching akan bertemu Lan TJ daripada TJ Sisi Haji Ali. Meja 15. Perlawanan seterusnya di meja 26 Hasli daripada Pimai Sarawak akan bertemu Imran daripada JTCC. Meja 26. Hasli daripada Pimai Sarawak akan bertemu Imran daripada JTCC. Meja 26. Perlawanan seterusnya meja 7 Pok Cik MMCC 95 akan bertemu Pak Dak Tok Panjang Anak Tani. Meja 7. Pok Cik daripada MMCC 95 akan bertemu Pak Dak daripada Tok Panjang Anak Tani. Meja 7. Perlawanan seterusnya di meja 23 Fadil Datuk Zul Wisma akan bertemu Awi 370 daripada DPCC. Fadil daripada Datuk Zul Wisma akan bertemu Awi daripada 370. Awi 370 daripada DPCC. Meja 23. Perlawanan seterusnya di meja 24 Boy OTC 24 akan bertemu Pak An PDTMU MBI. Meja 24. Boy daripada OTC 24 akan bertemu Pak An daripada PDTMU MBI. Meja 24.
Okey, perlawanan seterusnya pusingan wildcard Adi TJCC Haji Ali akan bertemu Muaz PDTMU Red Eagle Mega 51. Adi daripada TJCC Haji Ali akan bertemu Muaz PDTMU Red Eagle Meja 51. Perlawanan seterusnya Meja 25 Azman KKTB akan bertemu Farid MMCC Meja 25. Azman daripada KKTB akan bertemu Farid daripada MMCC 95 Meja 25. Perlawanan seterusnya di Meja 53 Jeb KL 96cc akan bertemu Ise PPG Meja 53. Perlawanan seterusnya di Meja 54 MRCC Datuk Zul Wisma akan bertemu John Koplo PDTMU MBI Meja 54. Perlawanan seterusnya Meja 55 Boy daripada Sempoy Bara CC akan bertemu Azam daripada BDM Meja 55. Boy daripada Sempoy Bara CC akan bertemu Azam daripada BDM Meja 55. Perlawanan seterusnya di Meja 39 Amin Bata Merah akan bertemu Amin Tailong Raja Laut CC. Amin daripada Bata Merah akan bertemu Amin Tailong daripada Raja Laut CC Meja 39. Perlawanan seterusnya Syazrin SUK Selangor akan bertemu Ali Bisa Majah CC Meja 13. Syazrin daripada SUK Selangor akan bertemu Ali Bisa Majah CC Meja 13. Perlawanan seterusnya Hamzah Red Eagle akan bertemu Jad Anak Tani Meja 1. Hamzah daripada Red Eagle akan bertemu Jad daripada Anak Tani Meja 1. Perlawanan seterusnya Meja 50 Postman daripada PDTMU MBI akan bertemu Luffy JKCC Meja 50. Postman daripada PDTMU MBI akan bertemu Luffy JKCC Meja 50. Perlawanan seterusnya di Meja 58 Hishamuddin daripada MBMB akan bertemu saudara Zarko daripada Tiara Butterfinger Meja 58. Hishamuddin daripada MBMB akan bertemu Zarko Tiara Butterfinger Meja 58. Perlawanan seterusnya di Meja 63 Joe daripada Bosden CC akan bertemu Danish daripada Jasa Pes Meja 63. Joe daripada Bosden CC akan bertemu Danish Jasa Pes Meja 63.
Panggilan kedua, Mr. Sisi Datuk Zul Wisma, sila hadir ke meja 54. Lawan anda sedang menunggu. Mr. Sisi Datuk Zul Wisma, sila hadir ke meja 54. Lawan anda sedang menunggu. Lawanan seterusnya, Mat Wan daripada Tok Panjang Anak Tani bertemu dengan Mi Janggut daripada Datuk Zul Wisma, meja 30. Mat Wan daripada Tok Panjang Anak Tani bertemu dengan Mi Janggut daripada Datuk Zul Wisma, meja 30. Nizam daripada PMI Sarawak bertemu dengan Salim daripada PDT MU MBI, meja 41. Nizam daripada PMI Sarawak bertemu dengan Salim daripada PDT MU MBI, meja 41. Perlawanan seterusnya, Pak Ngah daripada Tok Panjang Anak Tani bertemu dengan Jang daripada PDT MU MBI, meja 57. Pak Ngah daripada Tok Panjang Anak Tani bertemu dengan Jang daripada PDT MU MBI, meja 57. Perlawanan seterusnya, Jamal daripada Kajang All Boys bertemu dengan Mr. J daripada Tiara Batu Pingga, meja 70. Jamal daripada Kajang All Boys bertemu dengan Mr. J daripada Tiara Batu Pingga, meja 70. EJ daripada Amatos bertemu dengan Tok Uban daripada Sepoi Bara Sisi, meja nombor 6. EJ daripada Amatos bertemu dengan Tok Uban daripada Sepoi Bara Sisi, meja nombor 6. Faizul daripada Batu Merah bertemu dengan Aiman daripada PPG, meja 33. Faizul daripada Batu Merah bertemu dengan Aiman daripada PPG, meja 33. Perhatian kepada yang telah wildcard atau yang pertama nak main sepuh, sila daftar ya. Kalau tak daftar, kami anggap tak nak main. Daftar adalah percuma. Okey, pastikan nombor cabutan bertuah telah dimasukkan ke balang di hadapan. Jam 11.30 satu cabutan. Jam 11.30 ada satu cabutan daripada jemputan kita daripada pihak Mami. Panggilan kedua untuk Imran JTCC.
sila ke meja 26. Imran daripada JTCC sila ke meja 26. Sekali lagi diingatkan, semua peserta boleh memasukkan nombor cabutan bertuah sekarang. Jam 11.30 kita ada satu cabutan papan carom baru daripada Red Eagle. Untuk hari ini ada 3 cabutan papan, 3 jam 11.30 dan selebihnya selepas bermula acara wanita.
perhatian kepada pemain-pemain yang tewas wafat ataupun yang pertama nak main Liverpool, sila daftar ya. Kalau tak daftar, kami anggap anda tak nak main. Pendaftaran Liverpool adalah percuma. Lagi satu, untuk cabutan bertuah masih ada lagi setengah jam untuk daftar. Siapa yang belum daftar, sila daftar. Saya nak cek siapa yang Perlawanan seterusnya, Syazli daripada Tok Panjang Anak Tani bertemu dengan Thanos daripada Uzi meja 45. Syazli daripada Tok Panjang Anak Tani bertemu dengan Thanos daripada Uzi meja 45. Komando daripada TJCC Haji Ali bertemu dengan Zulfakar daripada DPC meja 44. Komando daripada TJCC Haji Ali bertemu dengan Zulfakar daripada DPC meja 44. Zurish daripada KK Ocha Kuching bertemu dengan Poleh daripada BLCC meja 48. Zurish daripada KK Oha Kuching bertemu dengan Poleh daripada BLCC meja 48. Asril daripada Warisan, sila hadir di meja. Asril, Warisan, sila datang meja usia untuk cabutan bertuah anda. JTCC, masukkan JTCC, pukul 11 kami tutup. Anda kata datang sini, kami tak layan ya. Asril Warisan, JTCC, S7CC, sila hadir di meja usia, S7CC. Pukul 11 daftar untuk usia dan kedua kami anggap tak berminat. Perlawanan seterusnya, Wan 88 daripada Datuk Zulisma bertemu dengan Zulfadli daripada MSNS meja 42. Wan 88 daripada Datuk Zulisma bertemu dengan Zulfadli daripada MSNS meja 42. Wakil Putra Sisi, sila hadir di meja usia di depan pintu masuk Dewan. S7CC. Jasa Pes Pawana, HNCC, Nocten Club, Hakim, HNCC, Amirul, Pawana, Jasa Pes, sila hadir untuk ambil laki dua anda. Go Green, Wahab atau Fahad, tolong ambil Wahab atau Fahad, Go Green. KTBMB Batu Gajah mengumumkan keterlibatan Encik Ahmad Syukri bin Ibrahim selaku pengarah Hal Ehwal Islam dan Hubungan Kerajaan Mami dan Merdeka Malaysia Sedia Berhad untuk merasmikan kejohanan kita pada pagi ini. Wakil Jasa Pers, Cik Zamri. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Syukri bin Ibrahim atas kesudian beliau untuk datang ke kejohanan terbuka Red Eagle 2025 seterusnya merasmikan kejohanan kita pada hari ini. Tuan Majlis dengan segala hormatnya
Okey, itu wakil daripada pihak Red Eagle, saudara Abang Pek. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Ahmad Syukri Ibn Ibrahim selaku pengarah Hal Ehwal Islam dan Hubungan Kerajaan Mami Double Decker Malaysia Sdn Bhd untuk menyampaikan kata-kata aluan dan seterusnya merasmikan kejohanan Carrom Red Eagle Championship 2025. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para penganjur, para yang telah menganjurkan bersama untuk kejohanan Red Eagle Championship 2025 ini di Komplek Sukan Bangsa pada hari ini dan besok. Saya ingin mengucapkan terima kasih di atas usaha keras tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan program kita, anjuran kita pada hari jalan dengan lancar. Jadi kepada yang mana masih belum bermain dan menonton permainan yang sedang berlangsung sekarang ini, sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada penganjur kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, saya diberitakan ataupun diberitahu ada kehadiran daripada Sarawak yang mana kehadiran daripada jauh berikan tepukan kepada sahabat-sahabat kita daripada Sarawak. Bangganya penganjur kerana memiliki pemain-pemain yang sanggup datang walaupun dari seberang laut. Pada tahun ini insya-Allah saya mewakili daripada pihak syarikat Mami yang mana memang berkenan produk-produk makanan yang untuk rakyat Malaysia. Saya melihat kejohanan ini sesuai untuk dijadikan satu agenda tahun hadapan untuk dijadikan sebagai social community service di pihak Mami. InsyaAllah saya cuba untuk usahakan agar diadakan Piala Mami pada tahun hadapan. Jadi insyaAllah berikan tumpukan kepada pihak penganjur kerana usaha ini, dan di pihak Mami kami cuba memberikan segala upaya yang terbaik untuk memastikan kejohanan Carrom yang sentiasa yang telah pun diadakan sebelum